Gerakan Mangsuhkan PPSMI GMP menyambut baik keputusan kerajaan memangsuhkan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris sepenuhnya tahun 2012. Dalam sidang media mereka siang tadi, GMP menyifatkan keputusan kerajaan itu natijah kepada perjuangan rakyat yang menentang dasar itu sebelum ini. Ucap terima kasihlah kepada menteri itu. Kerana buat itu, kalau dulu kita dengar dia akan masuk. Dasar ini akan dimansuhkan hanya di peringkat sekolah rendah, tapi sekolah menengah tidak. Jadi pengumuman itu agak menggembirakanlah bahawa dimansuhkan dari sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, dan kami harap disambung sampai ke peringkat tingkatan 6 dan tingkat matrikulasi, dan juga sampai ke IPTA, peringkat IPTA seperti dululah. Bagi GMP, walaupun kerajaan memutuskan kembali ke dasar asal 2 tahun lagi, tapi ianya tetap memberi faham bahawa sesi pembelajaran bagi murid tahun 1, tingkatan 1 dan tingkatan 4 tahun hadapan akan diajar sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Manakala bagi murid yang telah mengikuti dasar PPSMI pula diharap dapat diserap semula kepada dasar asal. Bagi kami, ini berarti dua hal akan berlaku. Pertama, mulai tahun hadapan, iaitu tahun 2010, pelajar baru yang masuk sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil tentu akan diajarkan dalam bahasa kebangsaan. Sains dan matematik akan diajarkan dalam bahasa kebangsaan, tidak dalam bahasa Inggeris. Sebab tidak munasabah kalau pelajar baru yang masuk darjah 1 tahun depan diajarkan dalam bahasa Inggeris. Sains dan matematik itu diajarkan dalam bahasa Inggeris, tidak. Itu satu. Jadi berarti dalam tahun 2012 pelajar yang baru itu dalam tahun 2012 dia sudah naik ke darjah 3, kan? Dia sudah belajar sains dan matematik dalam bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan selama 2 atau 3 tahun. Dalam pada itu, pelajar yang menjadi yang mengikuti pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris di bawah sistem PPSMI itu akan beransur-ansur diserapkan ke dalam sistem lama itu. GMP juga memandang serius kemerosotan penguasaan pelajar yang telah mengikuti dasar PPSMI, khususnya dalam mata pelajaran sains dan matematik akibat tidak memahami bahasa Inggeris. Sehubungan itu, mereka berharap agar Kementerian Pelajaran merangka agenda pemulihan kepada mereka. Sebagai menghargai sokongan rakyat terhadap perjuangan memangsuhkan PPSMI, GMP mengajak rakyat ke majlis sambutan pemangsuhan PPSMI pada 19 Julai nanti bertempat di Stadium Bandar Baru Bangi.